Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bizni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Zainil Wujud, sahibil maqami Mahmud ma'dinil karami wal jud, wa ala alihil athhar wa ashabihil abrar, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama lagi dalam mendengar perkongsian ilmu. Dan insya-Allah hari ini kita akan bahas tentang satu ilmu yang penting untuk kita, iaitu fiqh zakat. Baik, sebelum kita ingin membincangkan tentang fiqh zakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud ibadah ini adalah at-taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Izz Abdul Salam, iaitu ibadah itu merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah ini terdapat 3 pembahagian. Pertama, ibadah badaniyah. Yang kedua adalah ibadah maliyah. Yang ketiga adalah ibadah maliyah wa badaniyah. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh ibadah badaniyah? Iaitu ibadah fizikal. Ibadah yang kita memerlukan fizikal tubuh badan kita. Jadi, ibadah ini termasuk dalam kategori bab solat. Jadi, kalau kita belajar bab solat, kita melakukan solat, maka kita melakukan ibadah badaniyah. Yang kedua adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang memerlukan harta. Seperti ibadah zakat, yang mana jika kita nak melakukan ibadah tersebut, kita menggunakan harta untuk melaksanakan ibadah zakat. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah wa badaniyah, iaitu ibadah harta dan juga ibadah fizikal. Seperti haji. Kita nak pergi haji. Jadi ketika kita nak pergi haji, kita mestilah memerlukan harta dan juga memerlukan tubuh badan untuk kita melakukan manasik haji. Hari ini kita nak fokus tentang perbahasan zakat. Baik, iaitu perbahasan zakat yang kita ambil daripada salah satu ibadah yang kita sebutkan tadi, iaitu ibadah maliyah. Baik, apa yang dimaksudkan zakat? Jadi, zakat dari sudut bahasa adalah bersih dan subuh, ataupun bersih dan bertambah. Adapun zakat dari sudut syarak, ikhraju malin mahsus, iaitu mengeluarkan harta yang tertentu, ala wajhin mahsus, daripada wajah ataupun kadar yang tertentu, dan diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu, iaitu ta'ifatin mahsusah. Jadi, zakat itu kesimpulannya perbuatan yang mengeluarkan harta-harta yang tertentu dengan kadar-kadar yang tertentu dan diagihkan kepada golongan-golongan yang ditentukan dan ditetapkan. Baik, persoalan dia, apakah dalil kewajipan zakat? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taubah ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat tersebut dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi, zakat ini dapat membersihkan dan juga menyucikan harta kita, khususnya untuk golongan umat Islam. Itu yang pertama. Baik, soalan yang kedua pula, apakah syarat wajib zakat? Jadi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan syarat wajib zakat apabila seseorang itu telah melaksanakan syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Baik, yang pertama apa? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, cukup haul, iaitu 1 tahun Qamariah mengikut kalender Islam. Keempat, cukup nisab. Apakah dengan maksudkan nisab? Nisab itu adalah kadar minima apabila seseorang itu mencapai harta tersebut, maka diwajibkan untuk dia membayar zakat. Dan kelima adalah milkut tam, iaitu pemilikan yang sempurna. Dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan bahawasanya kalau seseorang hamba mukatab itu
ingin membayar zakat, maka dia tidak diwajibkan untuk dia bayar zakat. Kerana apa? Kerana dia itu tidak memiliki pemilikan harta yang sempurna. Jadi kita ulang semula, syarat wajib zakat iaitu Islam, merdeka, cukup haul, cukup nisab dan juga pemilikan yang sempurna. Baik. Tadi kita sebut golongan-golongan yang tertentu. Persoalan dia, siapakah golongan-golongan yang tertentu itu? Jadi golongan-golongan yang tertentu itu ada 8 orang. Baik, kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah fakir. Apa yang dimaksudkan fakir? Iaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi keperluan hidup. Miskin pula. Yang kedua miskin, iaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup. Baik, apa beza fakir dan miskin? Biasanya kalau ada orang sebut fakir dengan miskin, fakir miskin. Adakah fakir miskin maksud yang sama ataupun berbeza? Jadi kalau kita nak kata fakir itu dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, keperluan hidup dia. Tapi miskin, dia ada cukup duit. Dia ada duit, dia ada harta. Tapi harta tersebut tidak mampu untuk menyempurnakan keperluan hidup dia. Itu dia. Baik, yang ketiga pula, amil, iaitu pengutip zakat yang dilantik oleh pemerintah. Tapi sekarang kita dengar maklum, Majlis Agama Islam Negeri lah. Baik, yang keempat adalah mu'allaf, iaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, ataupun sebahagian kitab menyebutkan mukatab, iaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan dengan nilai tertentu. Yang keenam, al-gharim, iaitu orang yang berhutang orang yang berhutang kerana keperluan hidup dan bukan ke arah maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, iaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, iaitu musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan. Baik. Kita masuk pula dalam topik baru. Pembahagian zakat. Zakat ni ada dua pecahan. Pertama, zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Antara kesilapan kita adalah kita ingat zakat ni cuma zakat fitrah je. Biasanya orang semua bayar zakat fitrah. Bila cakap dah bayar zakat fitrah je, kita dah bayar zakat dah. Dah bayar zakat setiap tahun. Bayar bulan Ramadan, bayar sebelum raya kita dah bayar zakat. Tapi sebenarnya zakat ni pecah pada dua, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Ataupun sebahagian kitab menyebutkan zakat badan. Baik. Apakah yang dimaksudkan zakat harta? Baik, apabila seseorang itu ada harta, maka dia wajib untuk membayar zakat tersebut dengan cukup syarat-syarat yang tadi kita telah sebutkan. Baik, apakah pembahagian ataupun jenis-jenis zakat harta yang kita wajib tahu? Baik. Dalam kitab fiqh mazhab menyebutkan ada 6 zakat harta yang kita mesti tahu, dan kalau kita ada harta tersebut, jika cukup syarat wajib, maka kita mestilah menunaikan zakat tersebut. Yang pertama adalah zakat ternakan. Contoh macam unta, kambing dan lembu. Yang kedua, zakat pertanian. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang keempat, zakat perniagaan. Yang kelima, zakat galian. Yang keenam, zakat rikas. Ada tak zakat yang tak disebutkan? Ada. Jadi zaman sekarang ni, kalau kita tengok dekat dalam Majlis Agama Islam Negeri, khususnya Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita ada 2 zakat lagi, iaitu zakat simpanan dan juga zakat pendapatan. Dan ada juga ditambahkan lagi, iaitu zakat KWSP. Jadi zakat-zakat harta ini, kalau seseorang ada harta ini, ada harta, kemudian cukup haul, cukup nisab, ataupun dia sudah melaksanakan syarat-syarat wajib, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat harta dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik. Yang kedua pula, zakat fitrah. Baik. Sebelum kita masuk dalam zakat fitrah, suka ceritanya untuk saya berkongsi satu hadis dalam riwayat Muslim, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
ma naqasat sadaqatun min mal. Zakat itu tidak mengurangi harta. Jadi, sebahagian orang diingat kalau bayar zakat, harta dia makin berkurang. Tapi kalau kita faham daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat itu tidak mengurangi hartanya. Dengan maksud apabila dia ini membayar zakat, maka harta-harta dia itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia menggunakan duit dia ke jalan yang benar, maka duit tersebut tidak rasa terbeban bagi dia. Kerana apa? Kerana duit tersebut dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Baik, kita pindah pula dekat masalah perbahagian yang kedua, iaitu zakat apa? Zakat fitrah. Baik, kita dah nak raya ni. Dah nak raya, kan? Jadi kita ada satu zakat yang kita wajib bayar. Bagi orang yang cukuplah syarat dia. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kupaskan sedikit demi sedikit apakah perkara-perkara yang perlu kita tahu ketika mana kita nak bayar zakat fitrah. Baik. Zakat fitrah ni wajib bayar. Baik. Bilakah keadaan kita ni wajib bayar zakat fitrah? Baik. Bagi orang Islam yang merdeka, dia diwajibkan bayar zakat fitrah apabila dia itu sempat bertemu sebahagian daripada bulan Ramadan dan juga sebahagian daripada bulan Syawal. Saya bagi satu contoh. Kita masuk dalam perbahasan fiqah. Baik, kalau seseorang anak itu dah dilahirkan, tapi dia dilahirkan pada malam raya. Contoh lepas maghrib tu baru dia dilahirkan. Baik, soalan dia, adakah anak itu diwajibkan untuk bayar zakat ke atasnya? Ayah dia wajib tak untuk bayarkan zakat untuk anak yang dilahirkan itu? Maka jawapan dia adalah wajib ke tak wajib? Jawapan dia tidak wajib. Kerana apa? Kerana anak tersebut dia tidak bertemu sebahagian daripada bulan Ramadan dan juga sebahagian daripada bulan Syawal. Sama juga contoh macam rakan kita, China, India, dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam lepas habis puasa. Misalnya kita macam ada 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan. Jadi mungkin esok nak raya. Esok dah 1 Syawal. Jadi malam raya tu dia masuk Islam. Soalan dia, adakah dia wajib bayar zakat? Maka dia tidak wajib bayar zakat kerana dia tidak sempat bertemu sebahagian daripada bulan Ramadan dan juga sebahagian daripada bulan Syawal. Jadi kalau kawan kita di kalangan Cina ke India, dia nak bayar zakat, kita bolehlah suruh dia masuk Islam, meluk Islam sebelumnya terbit atau sebelumnya terbenam 30 ataupun 29 Ramadan. Barulah kita boleh ajak dia nak bayar zakat fitrah, kenalah ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula, mempunyai lebihan harta daripada keperluan perbelanjaannya untuk dirinya dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maksud orang yang wajib dia berikan nafkah. Contoh seperti isterinya, seperti ibu dan ayahnya pada hari raya dan malamnya. Baik. Sekarang ni dia nak bayar zakat, mestilah ada lebihan harta dia yang cukup untuk dia dan orang-orang yang wajib dia tanggung pada nafkahnya itu ketika pada hari raya dan juga malamnya. Soalan dia, ramai ingat malamnya itu dengan masuk malam raya. Disebutkan dalam kitab Bushra Karim yang mana mengatakan bahawasanya dengan maksud pada hari raya dan malamnya itu hari raya 1 Syawal dan juga malamnya iaitu malam raya 2 Syawal tu. Jadi sehari semalam tu, daripada satu hari siang kita beraya tu dan malamnya tu, maka siang dan malam itu dia kena ada lebihan harta bagi diri dia
dan juga lebihan harta untuk dia tanggung nafkah orang yang wajib nafkah ke atasnya, maka dia boleh ataupun kita kata dia sudah melepasi syarat-syarat wajib untuk membayar zakat. Baik. Ustaz, apakah jenis zakat yang nak kena bayar ni? Zakat fitrah. Baik, kita boldkan kat sini. Jenis zakat yang dikeluarkan bagi zakat fitrah berdasarkan makanan asasi sebuah negeri seperti beras. Contoh macam kita. Dekat luar negara, mungkin ada yang makan bali. Dia punya makanan asasi dia bali. Ada gandum, kacang dal ataupun adas kan, sebut dalam bahasa Arab adas. Tapi kita ni kat Malaysia, tekak orang Melayu kita ni makan nasi. Jadi nasi ni dengan maksud beras lah. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, kita ini nak bayar zakat mestilah melihat kepada makanan asasi sebuah negeri kita. Seperti beras. Baik. Contoh, kalau sekarang ni kita nak bayar zakat, kan, kita nak bayar zakat seperti mana yang dah ditetapkan dalam Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita nak bayar zakat guna duit. Jadi membayar zakat zaman sekarang ni dah mudah, kan? Kita dah ada cara bayar zakat dan kupon zakat. Kita nak bayar zakat, kita nak guna mata wang. Boleh ke tak boleh? Maka Majlis Agama Islam Negeri Johor memilih pandangan juga yang mengatakan kalau kita nak bayar zakat guna mata wang pun tak jadi masalah dan sah mengikut hukum syarak. Jadi kalau kita ada duit, kan, kita mungkin tak beli beras, kita nak ada duit, kan, tak kisahlah RM8 ke RM12, RM20 sekali pun kita cukup syarat-syarat tertentu, maka kita nak bayar zakat dekat mana-mana kaunter zakat, maka kita boleh menggunakan duit kita untuk membayar zakat fitrah. Baik. Kadar zakat fitrah. Kita nak tahu. Bila kita nak bayar zakat, takkan kita bayar gitu-gitu kan? Jadi kita kena tahu kadar zakat kita apa. Jadi dalam kitab fiqh dan juga berdasarkan hadis-hadis yang kita baca dalam kitab fiqh ataupun kitab-kitab hadis, yang dimaksudkan kadar zakat fitrah itu adalah satu sa'. Apa maksud satu sa'? Iaitu satu gantang. Dan untuk setiap individu, dia wajib bayar zakat sekadar, dengan kadar zakat fitrah tu sekadar satu gantang dengan bersamaan 4 cupak dengan kiraan cupak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka dalam laman web Majlis Agama Islam Negeri Johor, satu gantang persamaan 2.6 kilogram. Satu gantang persamaan 2.6 kilogram. Baik. Waktu afdal. Waktu afdal nak bayar zakat ni. Ada orang dia bayar zakat awal Ramadan, 1 Ramadan dia dah bayar zakat. Ada yang bayar zakat pertengahan bulan Ramadan. Katanya nak dapat pahala banyak dan nak Lailatul Qadar. Jadi waktu afdal ni bila? Jadi bagi orang yang dah bayar zakat 1 Ramadan ataupun 15 Ramadan, maka hukum dia harus kerana dia bayar zakat dalam sepanjang bulan Ramadan. Baik. Cumanya bagi orang yang nak kejar waktu afdal, maka dalam kitab fiqh sebut waktu afdal bayar zakat ataupun seseorang itu hendak mengeluarkan zakatnya selepas solat subuh sehingga waktu sebelum solat raya. Jadi orang yang dah lepas solat subuh tu, kalau kita tengok ada tok imam ke, ada amir zakat, dia bentang meja, buka meja, dia buka kaunter zakat. Bagi orang yang nak dapat waktu afdal untuk membayar zakat fitrah, bolehlah dia membayar zakat fitrah setelah solat subuh. Baik. Persoalan seterusnya. Hari ni ramai anak muda yang dah bekerja, ataupun anak-anak yang dulu kecil, sekarang dah besar dah bekerja. Ada yang kerja dekat negeri sendiri, ada yang kerja kat luar negeri, ada yang kerja dekat luar negara. Contoh macam kat Johor ni kan, ada anak-anak yang kerja dekat Singapura. Baik. Sekarang ni mereka dah ada duit. Dan sekarang ni pun anak-anak ni pun dah besar.
persoalan dia, adakah ayahnya wajib bayar zakat untuk anaknya yang sudah bekerja dan sudah besar? Ha. Kalau kita baca, tengok dekat dalam laman web, kita tengok kat dalam media sosial, ada sebahagian anak-anak muda menyangka bahawasanya kalau ayah dia dah bayar zakat untuk dia, maka dia tak wajib lagi bayar zakat. Jadi persoalan dia macam mana? Dalam kitab dalam kitab Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, dibincangkan secara ringkasnya bahawasanya tidak sah bagi seorang ayah itu membayar zakat untuk anaknya yang berkemampuan untuk bekerja. Anak yang dah bekerja, anak ni yang dah besar, lagi dah bekerja, dah ada gaji sendiri, maka kalau ayah dia nak bayar zakat untuk dia, tidak sah, melainkan jika anak tersebut telah memberi izin kepada ayahnya. Contoh kalau ayah dia baik hati, ada duit banyak, dia sayangkan anak dia. Maklumlah kan, sekarang ni ramai mak ayah yang sayangkan anak dia. Walaupun anak dah bekerja dan sebagainya, tak lokek, tak kedekut dengan anaknya untuk nak bayar zakat fitrah. Cumanya kita kalau nak buat ibadat, kita kalau nak buat satu perkara, mestilah didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubaid. Kalau kita ni beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan dia itu tertolak, bahkan tidak diterima. Jadi kalau kita ni sebagai sebagai ayah yang ada duit nak bayar zakat untuk anak, maka kita perlulah meminta izin kepada anak kita. Cakap, adik, ayah nak bayar zakat ni untuk adik, boleh ke tak boleh? Jadi kalau anaknya yang telah balik dan berkemampuan, sama ada lelaki dan perempuan, maka kalau anak dia sudah berikan izin, ayah dia boleh untuk bayarkan zakat kepada anaknya tadi. Itulah asas fiqh zakat fitrah yang kita bahaskan. Baik. Ada pula kita nak sambung lagi. Contoh, kita ada kawan nak bayarkan zakat untuk kita. Kita ada kawan, contoh kita mungkin tak sempat nak bayar zakat, nak pergi tandas ke apa. Kat depan dah ada kaunter zakat ni, tiba-tiba nak pergi tandas. Jadi macam mana pula kita wakilkan zakat kepada kawan kita? Boleh ke tak boleh wakilkan zakat fitrah? Contoh kita nak bayar zakat ni, tiba-tiba nak pergi, ada hajat pula, ada emergency dan sebagainya. Boleh tak kalau kita nak wakilkan kawan kita untuk bayarkan zakat untuk kita? Jawapan dia, boleh dan sah mewakilkan zakat fitrah untuk seseorang, dan kadar zakat fitrah itu mengikut orang yang diwakilkan. Jadi kita ni tengok kawan kita ni kadar zakat dia tu dia dibayar berapa. Jadi kita tengok kadar zakat yang diwakilkan, bukan zakat kita. Kita ni pewakil. Jadi bila kita pewakil, tengok balik nilai orang yang kita nak wakilkan tu, dia nak bayar berapa. Sebab tu orang yang jadi pewakil ni, dia kena cakna terhadap lafaz zakat fitrah juga, dan juga nilai zakat fitrah yang hendak dibayarkan untuk orang yang dia nak wakilkan. Baik. Biasalah kalau kita berkahwin, memang kalau orang kahwin lah, macam kita ni tak kahwin lagi. Jadi kalau orang yang dah berkahwin, biasalah ada rezeki melimpah, kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kalaulah seorang suami itu tidak mampu bayarkan zakat untuk isteri dia, soalan dia, adakah isteri dia ini tak wajib bayar zakat? Jawapan dia, tak wajib ke wajib? Baik. Jika suami tidak mampu membayar zakat untuk isterinya, jadi dia tidak wajib membayar zakat tersebut. Dia memang tak mampu. Kita ceritalah, sekadar cerita, kalau dia memang tak mampu bayar zakat, maka dia tak wajib untuk bayar zakat untuk kepada ke atas isterinya. Kepadalah ke ataslah. Dia ke atas isterinya. Dan juga tidak wajib bagi isteri membayar zakat untuk dirinya.
Namun dalam kitab fiqh sebut, namun disunatkan untuk dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau isteri yang ada duit lebihan dan dia juga melepasi syarat-syarat wajib bayar zakat fitrah, walaupun suaminya mungkin tak mampu untuk bayar zakat fitrah ke atasnya, maka dia boleh tak untuk bayar zakat? Maka kita kata dia boleh, bahkan sunat untuk dia menunaikan zakat, mengeluarkan zakat ke atas dirinya sendiri sebagai seorang isteri. Baik. Ustaz, ada tak kelebihan orang yang bayar zakat ni? Dalam riwayat Imam Daud dan juga Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lisaimi minal la'wi wa rafath wa tu'matun lil masakin. Maksudnya, zakat fitrah itu sebagai penyucian bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Baik. Kesimpulannya, kelebihan membayar zakat harta dan zakat fitrah kita letakkan. Dalam hadis tadi dia sebut dua, tapi kita tambahkan ada satu. Pertama, kita ni beribadah dengan ibadah zakat. Macam tadi pembukaan saya kata apa? Ibadah maliyah. Ibadah berkonsepkan harta. Kita beribadah. Dekatkan diri kepada Allah dengan kita menggunakan harta kita untuk beribadah pada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti tadi Nabi sebut, tu'matun lil masakin. Sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ini juga yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita membantu saudara-saudara Islam kita yang kurang yang kurang keperluan ataupun yang memerlukan hajat, dan juga orang yang tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan keperluan dalam hidup dia. Baik. Yang ketiga, memupuk diri menjadi hamba yang mana hendak mensucikan diri daripada perkara yang buruk. Jadi kita ni bayar zakat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala berkati harta kita. Pada waktu yang sama, moga-moga dengan kita ni bayar zakat, kita ni bantu orang Islam, kita ni bantu saudara-saudara Islam kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita, Allah Ta'ala jadikan kita termasuk dalam golongan-golongan al-mutatahhirin, golongan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Bila kita bayar zakat, ada tak perkara yang menjadi besar ataupun mandatory apabila kita ni membayar zakat? Tak kisahlah sama ada kita ni bayar zakat harta ataupun kita bayar zakat fitrah. Dalam maqasid syariah, kita belajar dalam maqasid syariah, ada 5 perkara yang kita jaga. Pertama, menjaga nyawa, hifzun nafs. Yang kedua, menjaga agama, hifzuddin. Yang ketiga, menjaga akal, hifzul aqli. Yang keempat, menjaga nasab, hifzul nasab. Yang kelima, menjaga harta, iaitu hifzul mal. Jadi, bila kita cerita tentang maqasid hifzul mal, maqasid dalam memelihara harta, maka membayar zakat ini juga memelihara harta kita dan juga menjamin kestabilan dan kesenangan untuk umat Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sebagai ulama'-ulama' kita ketika mana mengeluarkan hikmah-hikmah dalam membayarkan zakat, maka mereka mengatakan membayar zakat ini antaranya adalah menaikkan taraf hidup orang Islam. Kita bantu saudara kita sesama Islam untuk kita naikkan taraf hidup kita sendiri. Kita tolong
orang Islam, khususnya kita tolong masyarakat kita di negeri Johor untuk kita bantu naikkan taraf ekonomi dan juga taraf hidup mereka. Yang kedua, kita nak menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Jadi kita ni hidup kat dunia, kita tak boleh nak pilih jadi kaya. Ada orang dia jadi kaya, ada orang dia jadi Allah Ta'ala tetapkan dia menjadi orang yang tidak mempunyai harta yang banyak, kaya dan miskin. Jadi daripada sinilah kita menjadikan zakat itu antara wasilah untuk kita ini dapat menghubungkan hubungan silaturahim dan juga hubungan saudara yang mana ada kedudukan yang berbeza seperti golongan kaya dan juga golongan miskin. Golongan orang kaya menunaikan zakat untuk diberikan golongan orang yang tidak kaya ataupun orang miskin. Lalu orang miskin pun menggunakan harta dengan sebaik-baik penggunaan yang bertepatan dengan syarak. Yang kedua, menjauhkan penggunaan harta ke arah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang keempat, memupuk sikap saling bantu-membantu dalam agama Islam. Jadi kita ni nak dapat pertolongan daripada Allah, maka kita ni sayugianya untuk menolong saudara-saudara Islam kita. Sebab tu disebutkan dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka na abdu fi auni ahi. Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam pertolongan hamba-Nya. Allah Ta'ala sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba-Nya itu berada dalam pertolongan saudara-saudaranya. Baik. Ada tak hadis dalam kita ketika membayar zakat ini dapat menjauhkan kita daripada perkara-perkara buruk? Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan dalam hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syauruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka telah hilang darinya keburukan harta tersebut. Baik. Persoalan kat sini. Harta ada salah ke? Harta ada salah ke? Harta tak ada salah. Persoalan dia bukanlah berapa banyak harta yang kita kumpul. Kita nak jadi kaya, tak jadi masalah. Kita nak bisnes, tak jadi masalah. Kita nak mengumpul duit untuk beli emas ataupun beli perak, tidak jadi masalah. Persoalannya adalah bagaimana cara kita menguruskan harta. Bagaimana cara kita menggunakan harta. Bagaimana cara kita melaksanakan tuntutan ibadah harta kita. Itu yang hendak ditekankan dalam syarak. Jadi, pembayaran ataupun tunaikan zakat ini merupakan salah satu wasilah ataupun tujuan kita ni menggunakan harta ke jalan yang betul, ke jalan yang benar. Jadi, waktu kita ini nak jauhkan diri kita daripada hubbu dunia, maka selain kita melakukan sedekah yang sunat, kalaulah kita ini cukup syarat-syarat wajib bayar zakat, maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, laksanakanlah tuntutan tersebut. Moga-moga harta kita ini dibersihkan dan juga kita sendiri jauh daripada sikap orang yang menggunakan harta tapi penggunaan harta kita itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang ni kita cerita tentang zakat. Baik, siapakah golongan yang mempunyai autoriti dalam menguruskan zakat? Baik. Jadi kalau kita biasanya dekat dalam satu negeri, kita ada Majlis Agama Islam Negeri. Jadi khususnya dekat negeri Johor, kita ada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi kita nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah, maka kita naklah share sikit sumbangan Majlis Agama Islam negeri kita, iaitu negeri Johor, dalam memelihara ibadah zakat, dalam kita menjaga maqasid hifzul mal kita, iaitu menjaga harta dengan kita menguruskan ibadah zakat ini. Baik, kalau kita tengok sumbangan Majlis Agama Islam Negeri Johor, antaranya adalah skim bantuan sara hidup.
Asnaf fakir dan miskin menerima bantuan secara bulanan. Termasuk juga golongan ibu tunggal yang mana apa yang kita kata cukup syarat-syarat untuk layak mendapat zakat, maka mereka ini dapat bantuan, iaitu daripada skim bantuan sara hidup. Kalau kita tengok, menurut prestasi skim bantuan zakat tahun 2025, peruntukan untuk skim bantuan sara hidup sebanyak 85 juta. Bukan duit saya. Ini duit masyarakat kita, masyarakat Islam khususnya di negeri Johor. Dan bantuan ini antara bantuan yang sangat penting sebab ramai orang yang nak minta dan diberikan perhatian yang penuh dari Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Johor sangat cakna dalam bantuan skim sara hidup sebab tadi pun kita dah dengar sebanyak 85 juta. Jadi ini bukan satu jumlah yang sikit, ini jumlah yang banyak, maka perlu diberikan perhatian dan juga bantuan ini sangatlah penting kerana boleh meningkatkan taraf hidup orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan kemudian selain daripada sara hidup individu, Majlis Agama Islam Negeri Johor juga membantu dari sudut perniagaan, dari sudut taraf hidup ekonomi. Jadi menurut prestasi skim bantuan zakat tahun 2025, peruntukan untuk skim bantuan usahawan niaga sebanyak 500,000. Bantuan ini dapat disalurkan sebanyak berapa? 73 penerima yang telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi kita bukan bantu dari sudut taraf individu je. Bahkan ekonomi umat Islam, orang yang nak mulakan niaga pun kita juga bantu. Yang ni Majlis Agama Islam Negeri Johor pun bantu dalam melaksanakan bantuan usahawan niaga bagi orang yang cukup syarat dan juga hendak memulakan perniagaannya. Ini pun antara satu sumbangan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Baik, dari sudut perubatan pula. Tadi individu, ekonomi, lepas tu perubatan. Ini skim bantuan perubatan dialisis. Dalam bahasa Inggeris panggil dialysis. Jadi menurut prestasi skim bantuan zakat tahun 2025, peruntukan untuk skim bantuan perubatan dialisis sebanyak 65 juta. Jadi kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita yang pernah sakit, yang memerlukan dialisis, nak buat perubatan dialisis ni bukan menggunakan kos yang sedikit, guna kos yang banyak. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Johor memberikan peruntukan sebanyak 65 juta. Setiap hari ada je yang mohon untuk melakukan dialisis. Walaupun kos dialisis meningkat. Kalau kita baca dalam beberapa maklumat yang kita dapat daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, walaupun kos meningkat dan bantuan Majlis Agama Islam tidak dapat ditingkatkan kerana kekangan bajet, namun bantuan ini diluluskan juga oleh Majlis Agama Islam sampaikan para penerima yang dapat bantuan perubatan dialisis ni ditanggung sehingga mereka sihat. Masya Allah. Jadi ini antara sumbangannya lah. Dan yang terbaru ni, kalau kita tengok dalam FB Majlis Agama Islam Negeri Johor, baru-baru ni Majlis Agama Islam mengeluarkan sebanyak 5.922 juta melalui wang zakat bagi menjayakan bantuan kasih Ramadan. Jadi seramai 23,690 asnaf dalam kalangan fakir miskin di bawah skim sara hidup dan perubatan bulanan menerima RM250 setiap seorang sempena bulan Ramadan pada tahun ini. Ni yang keempat. Ni saya nak kongsilah. Saya sebagai sebelum ni saya merupakan pelajar di Al-Azhar Mesir, Universiti Al-Azhar. Saya duduk di rumah Johor. Waktu saya sampai, yang banyak memberikan bantuan kepada kami pelajar-pelajar negeri Johor ni adalah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi kami dapat sumbangan hasil daripada duit tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Daripada duit ini, para pelajar kita termasuk saya juga dapat juga melanjutkan pelajaran ke Universiti Azhar dan juga dapat duduk di Rumah Johor dan juga dapat derma siswa daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan duit tersebut kami gunakan untuk beli kitab, bayar yuran atau bayar sewa rumah dan memenuhi keperluan hidup kami di Mesir. Jadi besarnya ibadah zakat ni, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bukan sekadar golongan yang susah. Kalau kita tengok dari sudut negeri kita, bahkan anak-anak yang nak belajar di luar negara macam kami di Mesir ni, macam pelajar-pelajar yang di Mesir, yang sekarang ni pun hasil daripada duit tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, maka manfaat ini besar. Sebab itu ada satu kaedah yang disebutkan al-ibadah al-muta'addiyah khairun min ibadah qasirah. Ibadah yang kita katakan boleh berpindah dan boleh disalurkan lebih baik daripada ibadah tersendiri. Tuan-tuan menggunakan duit tuan-tuan untuk membayar zakat, tuan-tuan memberikan manfaat kepada orang yang memerlukan, maka kalau kita nak cerita pahala, itu semua daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita melihat daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi, daripada kalam-kalam ulama' fuqaha, ulama' fiqh kita, alim ulama' kita, orang yang menunaikan zakat ni, Masya Allah, pahalanya besar. Lagi-lagi menolong orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, seperti golongan penuntut ilmu dan juga golongan-golongan orang-orang soleh dalam kalangan asnaf zakat. Baik. Peringatan dan juga nasihat dalam kita menunaikan zakat. Pertama sekali, kita jika nak melakukan ibadah dalam kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita mestilah menjaga hati kita, menjaga niat kita. Menjaga niat kita dalam kita ini menunaikan ibadah zakat. Jadi kita ni nak bayar zakat, niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibadah kita ni ibarat kosong. Ibadah kita ibarat kosong. Kalau kita buat kosong. Jadi satu dekat ibadah kita tu, ini merupakan keikhlasan. Kalau kita kata kosong, letak 1, 10. Kosong, letak 1, 100. Jadi kosong ni kita umpamakan seperti ibadah kita. Dan 1 ni kita umpamakan seperti keikhlasan kita, yang mana dengan keikhlasan kita tadi, daripada kosong ibadah kita tu menjadi adanya ni nilai, adanya qimah, kalau sebut dalam bahasa Arab, adanya nilai. Nilai keikhlasan kita itu insya-Allah dipandang oleh Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, kita selain daripada kita membayar zakat, kita pun juga boleh sharekan ataupun kita kongsikan kelebihan zakat, membayar zakat kepada kawan-kawan kita yang mana mereka dah ada duit, dah cukup untuk membayar dan menunaikan zakat, maka kita memberikan kesedaran, memberikan ilmu dan maklumat, moga kawan-kawan kita juga sama ikut kita dalam melaksanakan tuntutan pembayaran zakat. Begitu. Kemudian yang ketiga pula, kita menggalakkan umat Islam dalam menjana ekonomi Islam. Jadi kalau kita tengok tadi, sumbangan usahawan niaga yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk membantu ekonomi umat Islam. Jadi kita ni digalakkan untuk menjana ekonomi umat Islam, dan antara wasilah dalam kita menaikkan taraf hidup ekonomi umat Islam dengan cara kita membayar zakat. Dan yang terakhir, kita tak kala membayar zakat, maka kita mestilah mematuhi dan juga menghormati pengurusan sistem zakat yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi, saya nak berkongsi sebelum saya tutup perkongsian fiqh zakat saya dengan sukacitanya untuk berkongsi salah satu daripada penulisan ulama kita, iaitu Ibn Khaldun dalam kitab beliau Tarikh Ibn Khaldun. Jadi saya
baca, ni dalam kitab ni kitab Arab lah, Tahrir Ibn Khaldun, tapi kita terjemahkan. Apa kata Ibn Khaldun dalam kitab tarikh beliau, apabila sesebuah bandar mencapai tahap peradaban, tamadun, civilization, pekerjaan di dalamnya semakin bertambah, keperluan asas kehidupan dapat dipenuhi. Ada peradaban, kerjaan makin bertambah, asas kehidupan dapat dipenuhi dan terdapat lebihan daripadanya. Daripada harta-harta yang dikumpulkan, asas-asas kehidupan yang dapat kita penuhi, ada lebihan harta tersebut, maka lebihan itu akan digunakan untuk mencapai kesempurnaan dalam aspek kehidupan. Jadi kita ada duit zakat, ada duit untuk kita bayar zakat ataupun sedekah-sedekah sunat, maka lebihan duit kita itu kita boleh bantu untuk kita naikkan bukan sahaja bangsa Islam kita, bukan sahaja peradaban Islam kita, bahkan kita dapat memenuhi asas kehidupan dan juga kita dapat menaikkan kesempurnaan kamaliat dalam kehidupan, khususnya menjadi orang Islam yang sejati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, saya ingin menutup perkongsian kita dengan mengatakan bahawasanya pembayaran zakat fitrah ini merupakan salah satu perkara, bahkan menjadi rukun dalam rukun Islam kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, bagi yang cukup syarat-syarat wajib zakat dan juga cukup syarat-syarat dalam membayar zakat, sama ada zakat harta dan zakat fitrah, maka sebagai seorang Islam wajib untuk kita tunaikan ibadah tersebut supaya kita ini dapat perbuatan ibadah kita ini dapat diredai oleh Allah Subhanahu Taala dan kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Dan khususnya dalam bulan Ramadan ni, barang siapa yang nak mengejar kebaikan, yang nak mengejar pahala, yang nak mengejar redha Allah Subhanahu Taala, walaupun fizikalnya itu mungkin kita puasa penat ataupun kita mungkin ada kelumpungan dalam puasa kita, insya-Allah dengan pembayaran zakat kita, dengan tunainya zakat kita, moga-moga Allah Taala lipatkan ganda pahala kita dan jadikan kita dalam golongan-golongan orang yang soleh dan juga golongan orang yang dimasukkan oleh Allah dalam syurganya. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza. InsyaAllah kita bertemu pada hari yang Allah Ta'ala akan temukan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.